Aku lambat doh. Aduh, aku tak sempat doh. Aku dah tak sabar-sabar dah, Bai. Aku dah tak sabar-sabar lah. Serius ah? Serius lah! Sebab nanti ada orang lain tolong Umi potong bawang. Jangan! Hai guys. Hari ni adik saya kahwin. Korang ingat tak peristiwa Ojus? Peristiwa Ojus masa Naim kahwin? Betul-betul jadi. Dia nak kahwin dah hari ni. 11 hari bulan 4 Ilyas Yusni pula kahwin. Tapi aku rasa this time macam the pressure is real lah. Pressure kali ni macam lain lah. Macam damn, aku seorang je tu tinggal. Tapi aku okey je. Aku okey je sebenarnya. Dia lebih kepada pressure daripada luar tau. External pressure ni. Aku sendiri personally aku rasa okey je. Aku rasa happy je. Kalau macam dalam family tu nampak macam diorang dah kahwin ke, ada pasangan masing-masing kan, aku tak ada rasa macam sedih yang aku tak ada pasangan lagi ke apa dalam yang dah kahwin kan, maksud aku. I'm sorry guys, tapi kali ni punya wedding Ilyas ni aku tak dapat nak bawa dia lah. Aku tak dapat nak jadi orang yang bawa dia pergi ke tempat wedding tau. Macam dengan Musin dengan Naim kan. Kan aku yang bawa dia orang kan dalam kereta, aku yang drive kan. Tapi tak apa lah, benda ni kadang-kadang bukan semua benda kita boleh nak control kan. Jadi aku seorang je lah dalam kereta. Kerana ni dah on the way lah ni, nak pergi ke tempat majlis. Tapi dia orang tertinggal extension pula. So aku kena patah balik, ambil extension tu dulu baru pergi sana. Tapi ni sampai 30 minit. Macam dari rumah aku pergi KL. Okay, tapi apa-apa pun, hari ni kita akan ada new family members. Jom kita tengok siapa yang berani rampas adik aku daripada aku ni. Perempuan mana yang berani rampas adik aku ni? Sepatutnya akad nikah pukul 9. And sekarang dah pukul 9.02 minit And aku baru secure extension wire. And aku nak sampai ke tempat wedding tu 9.29 guys. Sekarang dah 9.03 minit dah. Aduh, aku akan terlepas ke doh akad ni? Aduh, kalau terlepas ni aku dapat tengok daripada konten orang lain je. Musin dengan Naim dah sampai ke? Nat dengan Aisyah dah sampai ke? Aku je ke tak sampai lagi? Aduh. InsyaAllah guys, insyaAllah. InsyaAllah sempat. Kalau tak sempat tu maksudnya memang not meant to be lah. Tak ada rezeki dekat situ lah. Okay, aku dah sampai dah guys. Nampak dia. Okay, this way. Kejap lagi baru boleh tunjuk guys. Tengah doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbana taqabbal mahya wal mamat wa min fitnatil masiihid dajjal. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarraqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma ighfir li sahibi hadha ta'am warzuqhu minal haram warzuqhu minal haram wa najjid wa jannibhu minal sallallahu ala sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Dengan sekali lafaz maka terjalin ikatan suami isteri dan Wan Nurlina binti Wan. Kita doakan semoga mereka bahagia selalu insya-Allah. Saya pakai jubah baru, selamat pengantin baru. Amin. Mak ayah, mak dia batin. Aku lambat doh. Aku tak sempat doh. Aku minta Musin nak klip pun nanti. Aduh, aku tak sempat doh. Tak ada rezeki aku lah. Lily? Siapa Lily?
dagang. Oh Ni kopi bang. Cantiknya ya. Ada dah Luqman. Dia sampai. Luqman sampai waktu tengah doa tadi. Betul. Betul. Waktu tengah doa tadi. Lepas tu semua orang warna dark brown. Dia macam sama dengan tiang-tiang. Dia tak sama dengan tiang. Dia kena depan muka dia flash. Kena depan muka baru nampak. Okay. Cantik kan? Nature lah, nature. Kahwin. Tak pandang dulu. Dia ambil satu tu je. Dog. Besar ni. Besar kan? Besar. Black dog. Apa tu Umar cakap kat dia? Comel kan? Anjing comel apa? Anjing semua comel lah. Anjing kan suka makan orang. Mana ada? Betul. Best ke dapat anti baru? Best ke? Yang tahu tak yang dapat anti baru? Tak tahu? Lah, Uncle Yash kan kahwin. Yang dapat anti baru lah. Tahu tak? Kena bergambar di dalam. Oh, bergambar. Asal kau tak tunggu aku tu? Aku dah tak sabar-sabar dah, Bai. Aku dah tak sabar-sabar lah. Kandak pun dah terlambat sikit Sampai-sampai Kandak pun nangis-nangis Serius lah nak nangis? Uish. Tak, masalahnya Luqman comeback tu. Takkan Luqman nak miss. Musim ada. Nanti Luqman kahwin siapa nak vlog? Luqman juga. Tak boleh miss. Oh ni rampas adik aku ni. Pak menantu. Okey, papa naik sini. Kau Alright, ready? Mari sini 1, 2, 3, 1, 2, 3. Dia pengantin 1, 2, 3. 2 belum rapat-rapat. Mami. Dia jumpa makan Kau ingat tak kita ojus masa Naim kahwin tu? Ingat Ah. Sebenarnya aku dah tahu dah waktu tu Waktu tu kau dah tahu lah. Sebab tu kau memang nak bagi menang kan? Memang Welcome to the family. Mak dia ambil kunci lagi lah Belum tu nak gimana? Tak payah marah macam ni duduk dengan Umi. Rehat. Sama kat 18 minit lagi dekat Cuma mau share lah. Tak, air tak apa. Jauh So, sangat lah air habis tu. Air Dah macam kakak. nak pergi KL lah Ya tu 30 minit. Ya ke? Ke rumah Umi? Ya. My God. Rumah kita dulu tak ambil 15 minit kan? Aisyah perasan. Perasan mak dengan bapak dia je. Yang lain tak kenal. Cuma sebab saya nampak Umi macam kenalkan Mak Ina. Yang pakai baju pink tadi. Kita ada kopi. Ini kalau hujan pisang Air hitam. Jangan doa. Tak, macam tu. Air hitam tu kopi. Semua berkumpul dalam tu Hitam tak sedap. Air hitam kopi dia orang dah punya imagination dia tu. Air coke ke apa? Taklah dia macam ni. Tu tak ada, tu orang besar punya. So mesti ada budak-budak punya. So nanti belikan lah yang budak-budak punya macam tu. Tak apalah, yang dia anak air tu yang pasal tu. Part ni boleh muat berapa part? 500. Tempat ni dia macam outdoor. Dia ada rumah kat situ. Tapi dia tak boleh muatkan ramai orang pun dalam tu. Jadi dia punya tempat seating dia semua kat luar. Jadi kalau panas lah. Kalau hujan lah. Nat. Ya. So macam mana dapat geng baru? Oh, I'm so excited. Excited Excited lah. Boleh. Letak I macam diam seorang kan. Ni ada kawan macam best lah. Wah, perempuan dah makin bertambah dalam keluarga ni. Mana kita tunggu Luqman Dia nampak. dah Oman kita kena pergi Kelantan. tak, Luqman nak kena kekalkan
balance dalam family ni. Manners Manners. Balance. Balance. Kena laki kena lagi strong. Cik. Tak nak lagi perempuan ambil alih. Tak boleh perempuan dulu. Orang makin kuat lah nampak Perempuan conquer. tapi korang boleh ingat mak? Boleh? Kita orang dah borak dah, cuma kita orang get cape. Dah lama lah Oh, get cape, Kita get cape. Hari ni kita reveal. Air tak tumpah. Makan angin. Lagi seorang perempuan. Perempuan atas tisu. Tempat ni dia dalam nature lah. Dia sangat nature. Oh, ada tempat golf lah sana. Benda ada kasi kertas apa? Tipu tu. Serius lah, sekali lafaz. Ha. Kau hafal? Dia ada siap ada macam isi ruang kosong tu tak. Ya saya aku terima nikah, lepas tu nama Tapi ada sikit hujung tadi. sebab dia yang 47 akan ringgit lagi. Ayam gigi mayam waini gigi mayam. Oh, dia macam aku berkorban. Mana sokok aku? Macam mana? Yeah. Hey, hello. Hey, you tengah rekod eh? Mestilah. I pun tengah rekod lah you. Nanti kita share lah. Tapi kalau nak ni Lapang. So dia kena laju. Oh, dia lain-lain ke? Ini daripada Pakistan. Itu daripada Afrika. Ingatkan sama je. Okay guys, so kita dah sampai ke sesi petang di mana akan berlangsungnya majlis. Kita top up perfume dulu. Okay, so ni Lily and Ilyas, Mori House, Temple Park. Okay, dia macam ni dia masuk ni. Dia macam konsep outdoor, khas untuk, sesuai untuk intimate wedding Oh, tu pengantin. Orang dah start datang ke? Belum. Ni masih family ada daripada pagi tadi. Tak ada pening-pening dah. Tunggukan hari-hari yang dipening-peningkan tu dah habis. Bongsu dan sulung. Nak Luqman ada rasa sedih tak Ilyas kahwin? Sebab macam adik bongsu rasa Dia macam sebenarnya ada tau rasa macam sikit. sebab dia rasa dia kecil kan? Sebab dia, maksud dia paling lama sekali dalam rumah. Oh. Tu kan, kan. Macam roommate yang paling lama Dia macam Sarah. roommate yang paling lama Umur saya selalu Aisyah selalu cerita tu. Ilyas kahwin kan rasa macam tak sangka lah Ilyas dah jadi suami orang. Sebab dia penutup. Dia patut jadi penutup. Tapi the beginning belum lagi. Beginning je belum. Lepas ni Dia simpan yang Kita- best sekali. Kita menanti. Last the best. kita nak tengok dulu Saya semua nak jalan. lalu lah. Boleh. Okay, so dia macam ni. Tapi alhamdulillah dia cuaca elok pula petang ni. Alhamdulillah. Angin pun ada juga ni. Kan? Hopefully kan. Harap tak hujan lah. InsyaAllah. Wajah dipersilakan. Baiklah hadirin dan hadirat sekalian. Dari laut pergi ke Pontian, terus pula ke Kuala Perlis. Harap semua berikan perhatian dan diberi nikmat sihat dan nikmat kesempatan. So cute.
melayang seringit di atas perut. Ini sedih ke? Tak sedih, main gembira. Marilah sama-sama kita menelan tangan mengaminkan bacaan Kita doa lagi seorang yang je dah akan lepas. dibacakan oleh Encik Lepas Yusni lagi bin yang Hamid seorang. sekaligus memberikan ucapan. Habis dengan segala hormat yang mempersilakan. Kita mulakan dengan satu ucapan yang Kau je kenyang. Lepas pun dah. Rumah ni. Baru kan saya sudah tak ada alasan dah lepas ni hang. Tak ada alasan apa? Tak ada alasan dah lepas ni rumah menyetel lah pula kan. Dah tak dapat elak. So event pun dah ramai dah balik. Dah boleh dikatakan settle lah. Walaupun baru pukul 5 suku, tapi dah ramai dah balik. And ni intimate wedding je. So dalam 150 orang je jemputan. So macam mana guys wedding hari ni? Oh ingatkan nak komen lain. Serius ah? Serius lah. So kita macam Wedding. Wedding. best. Suasana cantik, lighting cantik, weather pun cantik. Yes, everything amazing. Best. Congratulations, Lilian. Congratulations Lian. Tahniah juga korang dapat geng baru. Yes. Oh. Dah degil lah. Aku pergi toilet tu. Lepas tu aku keluar. Tiba-tiba ada monyet siap depan aku. Oh ya? Lepas tu dia pup, dia lari, dia lompat atas pokok tu. Betul dia depan toilet tu. Tak, dia macam kat depan pokok tu. Oh. Shit. Aku dah tak takut monyet. Lepas Tadi atas kereta korang banyak. Monyet? Ya, macam lima ekor duduk atas bumbung air biru makan-makan. Sorry lah Ian. Bagaimana tak dapat tengok Ria akan nikah. terima kasih. Ni pengantin dulu. Akan nikah sekali je Perasaan apa lepas kahwin? Kita interview Rasa terus. apa lega ke? Rasa sangat-sangat relief. Sebab hari-hari yang diusahakan sangat stres kan. Macam-macam benda nak buat dah settle. So lepas ni tak ada nak kena Terkejar-kejar. Betul. Lagi. Alhamdulillah. Bismillah. Amin Asian. Aku nak jadi orang pertama yang ojus kau selepas kau jadi suami orang. Lepas tu kau nak lawan dengan siapa? Ojus siapa? Awesome Ojus je dia satu menang je lah. Oh, Satu kahwin lepas ni. Oh. Siapa kau lepas ni? Memang kau seorang je lah. Tak boleh menang tu. Siapa lagi? Kau je lah. So, Oh, Luqman. asalnya kau lah. Tak, sebab hari tu waktu wedding Naim, Luqman dengan Ilyas ojus. Siapa kahwin lepas ni? So siapa? Ilyas menang. Mana dia lah. Kiranya dah ada prophesize lah ni. Sebab tu lah nak ojus balik ni. Ni tak payah ojus dah. Tentu kau menang lepas ni. Aisyah macam mana? Interview ni. Macam mana wedding hari ni? Okey lah, bagus. Cuaca bagus. Dan ni first time Aisyah rasa wedding macam ni. Aisyah ya? pernah tahu wedding macam ni wujud. Intimate ke outdoor? Intimate satu, outdoor satu dan meja macam sendiri-sendiri. Macam tak rapat-rapat. Faham tak? Dia macam lepak kedai kopi. Macam Style kafe, lah. dia macam And kafe. honestly sangat jimat dan sebenarnya okey je. Tak betul. perlu pun nak jemput sampai 1,000 orang. Nak industri dah Dia berapa tu? Macam tu lah. 100.5. Okey kan sebab yang kita kenal yang erti ada erti dengan kita. Boleh je ambil, Tak ambil daripada package. Apa rasa ada geng baru? Alhamdulillah kita suka sebab nanti ada orang lain tolong Umi potong bawang. Sekarang saya nanti je. Kita cuci Dia tangan. suka datang lambat. Saya selalu kena dulu. So lepas ni Ina. So Luqman please cepat sikit. Okay. Bawang merah, bawang besar, bawang Supaya merah. kerja korang makin ringan lah. Yeah. Boleh bahagi-bahagi dah lepas ni. Gaul-gaul dalam kuali. Kalau dah masuk dia orang dua ni dah relax. Kita senior. Dia sini dah you all. Sini lah, kita arah-arah je lah lepas ni. Macam tu Buat ni. Buat ni. Tisu dekat situ, bocor dinding tu. Sekali betul. Baru sekali Tak tolong. apa dah kira dia dah mencemar duli dia dah. Baru sekali dah fikir nak ringankan. Dengan tangan dapur bawang lah. Kita orang sekolah harian, tak pernah rasa bully orang. Macam tu lah. Nak sekolah harian ke? Nasib baik. Oh, Ina? seronok oh buli. Seronok. Sama juga. Alah, sekolah harian lah. Alamak. Macam mana ni? Jangan!
Dia tahu alpha male dengan alpha male kan. Dia nak lari gaduh. Kau nak ambil betina aku ke? Nak ambil betina. Kau kena aku bagi betina aku. Tapi dia orang Dua ni kali gangster kau dia tau. sergah tadi. Dia, kau tahu tak, kalau kau lagi tengah fight-fight, dia sneak dari punya team atas. akan Oh, ya doh. Dia dah bawa geng ah. Ini teritori dia. Tapi yang baby Baby tu. Kecil tu. Tak jadi aku nak kencing. Tak, Pangah. Pangah tak boleh lari. Orang lari kan lagi dia. Rakam je. Kena macam Insurance claim. Dia kalau kena dengan dia, kita risau dia gigit je. Gigit tu. tak sebenarnya masa dia nak gigit tu punch je. Masa Tak, dia gigit dia memang tak masa dia lompat macam tu. Pum. Tak. dia kau punya reaction sempat. Kalau kau punch, kalau kau nak punch apa? Kau nak punch muka Kau dia. kena dia buat side ni. Kalau gigi dia tengah macam ni, Memang memang termasuk tak dalam ada. tangan kau. Daripada tepi. Pam. Kau kena ikut style dia. Kau ni, kau ulur tapak kaki tu. Gila. Kau macam fuck, pam. Tak, Lambat. Lambat, Macam ni. kaki lambat angkat. Macam ni. Tai. Ui. Oh, Aisyah dah kejar monyet tu. Yang paling berani Asia. Alpha female. Mother instinct. Mother instinct beats everything. Dah terbayang lah Aisyah. Aisyah lawan monyet tadi. Kita kalau anak kita gini. Tak, Asia gini je. Aisyah datang balik bawa kepala kan. Mother instinct dah Asia. Oh. Pada duduk belakang. Masa tu lah Fadil tunjuk supportive dia. Okay, come on mother. Go. Tapi memang biasa kalau situasi-situasi macam tu, aku akan fikir nak pergi tak nak. Aisyah dah akan terus pergi je dulu. Memang tu mother instinct lain. Mother instinct. Aku macam lemak. Takut-takut ke kan.